ada 6 package yang disediakan untuk kita join business top up ni, dan saya akan explain satu persatu. Boleh lihat dekat bahagian atas ni ada gambar saya sediakan, ada 1 hingga 6 package, dan package 1 hingga 3 ni adalah pendaftaran sahaja. Maksudnya kalau daftar package pro akan dapat add apps top up macam ni untuk package pro, dan untuk light dan basic akan dapat add macam ni. Yang ni package pro dan yang ni package light dan basic. Apa perbezaannya adalah kalau untuk package pro ni, bila dia jual top up, dia akan dapat keuntungan yang tinggi. Tapi untuk package light dan basic ni, dia lebih rendah daripada pro. Kalau siapa yang daftar package pro ni, keuntungan dia adalah contohnya adalah 50%. Tapi untuk package light ni, keuntungan dia mungkin 20% sahaja. Dan untuk package basic, hanya 5% sahaja untuk transaksi yang sama, nilai yang sama. Itu perbezaan yang pertama. Kalau package pro ni, profit dia lebih tinggi dan lebih banyak produk yang kita boleh jual. Tapi untuk light dan basic, produk tak banyak sangat dan profit lebih rendah. So, itu perbezaan untuk pro, light dan basic daftar sahaja. Dan kita pergi kepada package yang keempat, iaitu daftar dan beli mini printer. So yang hitam ni adalah mini printer dan kita akan menggunakan apps yang sama sahaja. So untuk package yang keempat tu, kita akan dapat apps top up yang sama. So kalau daftar sahaja kita akan dapat apps top up. Tapi kalau kita ambil package yang keempat tu, kita akan dapat sekali dengan mini printer. So kelebihannya adalah kita boleh print receipt menggunakan mini printer. Kalau daftar sahaja akan dapat apps dan kita install dekat telefon, dan kalau kita beli mini printer, kita akan dapat mini printer untuk kita print receipt. Macam mana untuk package yang kelima dan keenam tu adalah kita akan dapat mesin top up macam yang warna biru ni. Cara untuk kita buat transaksi sama macam menggunakan telefon. Tapi sekarang ni sebab kita beli mesin top up ni, kita buat transaksi terus menggunakan mesin top up sahaja dan terus print receipt menggunakan mesin top up yang sama. Kita bawa satu device sahaja. Berbeza kalau kita beli mini printer, kita perlu bawa dua device, telefon dan juga mini printer. Tapi kalau kita beli mesin top up ni, kita tak perlu telefon lagi, kita just guna mesin top up sahaja untuk kita buat transaksi top up dan pembayaran bil. Tapi tak ada masalah, contohnya mesin top up ni kita letak dekat kedai, dan telefon ni kita nak pantau setiap transaksi yang staff kita buat dekat kedai, kita boleh login dekat telefon kita sendiri. Untuk apps yang sama, kita boleh login lebih daripada satu device. So kita boleh check dekat telefon kita, dan staff ataupun pekerja kita boleh jual top up di kedai menggunakan mesin top up, dan staff kita boleh terus print receipt dan bagi kepada customer. Dan kalau kita sebagai bos ataupun owner kedai, kita nak tambah stok semua, kita boleh menggunakan telefon kita. So tak ada masalah, satu apps kita boleh guna lebih daripada satu device. So untuk package nombor 5, kita akan dapat mesin top up macam ni. Tetapi kita hanya boleh menggunakan wifi sahaja ataupun hotspot daripada telefon. Kekurangannya adalah kita tak boleh bawa keluar daripada kedai. So kalau kita nak bawa ke mana-mana, kita mesti ada hotspot. Sebab dia tak boleh menggunakan SIM card. Dan untuk package yang ke-6 tu, kita boleh masuk SIM card. Kita boleh masuk SIM card dekat bahagian tepi ni. So dia akan jadi macam telefon. Dekat rumah kita akan guna wifi, dan bila kita keluar daripada rumah ataupun kedai kita, automatik dia akan menggunakan internet daripada SIM card. So kita boleh masuk apa sahaja SIM card yang kita nak masuk. Tapi kalau kita nak letak dekat kedai sahaja, cukup untuk kita beli yang package nombor 5 sahaja dan kita guna wifi dekat kedai sahaja. Kita tak perlu nak guna SIM card. Tapi kalau bisnes kita tu yang melibatkan kita perlu bergerak banyak tempat, so kita boleh pilih yang nombor 6. Satu lagi kelebihan siapa yang dapatkan mesin top up ni, saya akan bagi secara percuma sahaja untuk sistem cashier. Contohnya kalau katakan kita jual produk, kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, so kita menggunakan sistem cashier daripada mesin top up ni sahaja. So katakan kita ada jual satu produk, kita nak buat receipt tu, kita menggunakan mesin yang sama, kita jual top up ni. Berbanding kalau kita nak guna sistem cashier yang dekat kedai tu, harganya lebih mahal dan kita susah nak bawa ke mana-mana. Tapi kalau menggunakan mesin top up ni, kita boleh jual top up dan juga kita boleh menggunakan sistem cashier untuk kita rekod setiap transaksi jualan dan pembelian produk kita. So siapa yang nak dapatkan sistem top up, sama ada nak daftar sahaja ataupun nak daftar sekali beli dengan mesin top up, boleh contact saya untuk buat pendaftaran.